3 perkara jangan kongsi dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Jangan. Kaulah suamiku, kaulah segalanya. Oh, the most understanding husband in the world. Tunjuk gambar, pegang tangan kat handbrake. Pap, imamku. Alah, nyampaknya aku. Jangan share kebahagiaan. Sebab bukan semua orang bahagia melihat kebahagiaan kita. Saya beritahu, kadang orang share, Alhamdulillah, anak saya dapat 10A daripada 9 subjek. Alhamdulillah, macam mana tu? Macam hantar wajah pula. Kita share, ada orang yang baca tu kebetulan result pressure anak dia tak bagus. Nampak? Jangan share kebahagiaan. Alhamdulillah, perkahwinan kami telah pun masuk 35 tahun. Ambil gambar berdua macam ni. Yang baca tu pula kebetulan baru keluar mahkamah syariah. Bercerai. Alah, belagak. Sebab kita tak tahu ada di kalangan kita ni, kekasih Allah, maksudnya apa yang dia cakap makbul. Apa dia doa dalam hati pun makbul. Itu yang bahayanya. Kita share pasal kebahagiaan, lepas tu dia dalam hati, alah, tengah bahagia sangat lah ni. Tengoklah 2-3 minggu lagi bercerai ni. Makbul. Itu yang kita tak nak. Tunjuk gambar anak, Alhamdulillah, isteri saya selamat melahirkan baby comel kami dengan seberat 6.5 kilo, normal. Perform tu tak? Terima kasih pada semua yang mendoakan. Yang tengok tu pula dah 10 tahun cuba tak beranak-beranak lagi. Macam-macam pokok dicium ni, macam-macam daun ditelannya, macam-macam air diminumnya, tak mau dia. Dia dah ikhtiar. Yelah, macam kau seorang ada anak. Yelah, bahagia sangat. Tengoklah banyak masalah budak ni. Makbul, banyak masalah budak tu. Sakit itu, sakit ini, apa itu, apa ini. Hati-hati. Yang kedua, jangan kongsi harta benda yang kita ada. Tunjuk rumah, tunjuk kereta, tunjuk motosikal. Kau ada. Jangan. Ada yang tengok tu dia tak dapat macam yang kita ada tu. Doa lagi. Alah, belagak. Tengoklah besok. Hilang rumah kau ni semua, apa kau tahu? Makbul. Yang ketiga, jangan kongsi keluarga kita. Jangan. This is my beloved hubby. Inilah anak saya. Alhamdulillah, ni semua syurga saya. Tak usah. Bukan semua orang tengok elok. Di Yaman, anak yang lahir, dia akan tulis dekat dahinya alif lam ha, atau tulis subhanallah pakai celak ni, biar orang nampak nak puji anak tu ingat Allah dulu. Sampai jam tu sekali. Kita pernah kan pergi umrah, pergi haji, tengok taksi dia, kereta dia buruk betul. Bengkok-bengkok, remuk. Sebab apa? Kadang-kadang dia sendiri yang ketuk kereta tu biar dia remuk. Sebab apa? Dia takut ada orang sakit mata tengok kereta dia berkilat. Sampai macam tu sekali. Nak jaga ni.